Boleh. Okey, terima kasih. Itu dia. Dengan gayanya tersendiri ya, gaya seorang atlet yang diterbangkan terus daripada Sabah. Tahun 2013 tadi. Kebetulan Sarawak bukan Sabah. Binti Muhammad Hanif dengan kebaya labu berwarna merah, satu bakul di sebelah kanan dan nombor di sebelah kiri. Terima kasih kepada adik Nur Hanania. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia juri yang memang kita import daripada seorang juri yang begitu profesional yang kita import sebenarnya. Tak nak saya sebut. Dipersilakan Nur Afrizah Imani binti Muhammad Hamdan. Berkebaya juga, tapi kalau tadi berwarna merah, yang ini berwarna kuning diraja bersama payung berwarna putih. Ya, lemah lembut, begitulah ya. Negara-negara di Asia ini memang terdiri daripada warga yang lemah lembut, cantik dan manis-manis. Kita payung ya. Okey, itu dia. Terima kasih kepada adik Nur Hafizah Amani. Seterusnya, peserta kita yang ketujuh, dipersilakan adik Nur Humaira Delisha binti Muhammad Syukri Kamil. Iya, dengan kebaya. Namun pacak ketornya bukan main lagi. Lewo di sana sini.
ke kiri. Baik tunjuk ya, baik pendek bertudung labuh berwarna kuning. Main lenggok lagi ya, pinggangnya cukup lembut. Kalau menari ini memang terpaku dan terpukau. Raja juga berpakaian serba hitam, bertengkolok kuning dengan langkah pendekar, lang terbang, menjunjung ke kanan, menjunjung ke kiri. Ya. Wah, ini pun tahu ke silat ini? Oh, ini kuku monyet ni. Cantiklah ni, memang cantik betul-betul. Terima kasih kepada ini peserta adik ni nombor 11, peserta yang ke-11 berpakaian serba merah. Ini Nyi Roro Kidul punya cucu. Cucu kepada Nyi Roro Kidul. Dia bawa ular, bawa ekor ular ni. Korang dapat kira. Yang saya kira dekat sini 6 ekor termasuk tongkat. Baik-baik ni dia patuh je kepala, ya Allah, bocor. Itu dia perkenalan dengan juri. Pastikan di rumah dah ada sarangnya. Okey, terima kasih kepada adik. Kalau adik tadi dia bawa ular ya. Adik ini memanah. Dia nak panah ular tadi ke apa ke? Adik tadi dah keluar dah. Baik-baik jangan terpanah kepada VIP kita ya. Kain soket berwarna putih, payung berwarna pink, selendang berwarna putih. Serba hijau. Tapi hijau ini bukan hijau Nyi Roro Kidul. Ini Nyi Pelorong. Bukan. Tak tahu. Ini apa? Sungguh cantik, bergaya. Sebilah keris di tangan kanan, memusingkan badan ke kanan ke kiri. Ya. Menyisip semula keris di pinggang. Turun tangga berjumpa juri. Yang di sebelah kanan tu okey, untuk sesi fotografi. Ya, boleh nak diambil gambar ya untuk adik-adik kita yang merupakan peserta kita pada malam ini. Seramai 14 orang semua ya. Tidak termasuk yang menarik diri tadi. Okey, terima kasih kepada adik-adik. Adik bolehlah menunggu ya. Kita menunggu pengiraan markah kepada
kepada adik-adik tersebut. Kita dihidangi pula dengan persembahan. Adik Nurhania Aulia sudah naik ya? Itu dia. Adik-adik tu. Okey. Dan seterusnya saya persilakan untuk menerima saku hati daripada penganjur Adik Muhammad Dayyan Putra. Balik. Seterusnya saya mempersilakan Adik Iskandar Arif Mikail. Tepukan untuk adik-adik ni semua ya. Tolong bagi semangat pada dia orang. Adik Nuraisha Malaika. Kedua, peragaan pakaian tradisional Melayu negeri Perak dan negara Malaysia. Saya umumkan Naib Johan Adik Nurmawar Madina. Tepukan. Dengan ini ya, secara otomatis Adik Nurdiana binti Ahmad Fauzi sudah pun menjadi Johan pada malam ini. Jangan lupa belanja ya, belanja ibu. Itu jaga ya duit dalam tu. Kita anak-anak apa ni jaga ya. Baik, untuk meneruskan acara mempersilakan Encik Azmi Ismail sebagai timbalan yang diputus. Sayur keladi, sikap bermalam ngomong abang kode. Masak nasi sayur keladi, dia pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Dia pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Berap pisang masak layu jatuh dalam rumah.
janda rambutnya gugur. Ada hati minang anak dan dapatlah janda rambutnya gugur. Beram-beram pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal bakar hiu. Ombut-ombut hiu belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena joget ada. Hari joget show. Lojun dari ke kota Boten, dapat biji doyan dah mangkuk. Lojun dari ke kota Boten, dapat sebiji doyan dah mangkuk. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombang dan pasuk. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombang dan pasuk. Beram-beram pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal bakar hiu. Ombut-ombut hiu belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena joget. Ada mananya joget show. Okey, tepukan untuk adik